PA perasan dari awal suasana kat rumah tu memang pelik. Bau bunga harum sudan malam kuat gila walaupun tak nampak bunga. Rumah besar tapi kosong. Tak ada hiasan pun, tak ada kapet pun, tapi yang ada TV pasang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Seram Cengkeh SC Stories. Saya Abang Cengkeh. Video pada kali ini saya nak bawakan satu kisah misteri yang berlaku kepada PA pada masa raya tahun 1999. Kisah ini berkait dengan kisah Pak Teh yang saya ceritakan pada video sebelum ni lah. Kisah ni kisah tentang PA yang merupakan seorang budak perempuan yang pergi beraya dekat satu rumah dalam hutan. Tapi rumah tu bukan rumah-rumah manusia biasa tau. Persoalannya, betul ke itu rumah orang? Atau PA sebenarnya dah tersesat kat dunia lain? Kisah ni jadi masa PA umur 17 tahun. Kata 5 lah. Raya tahun tu agak lain sikit sebab kakak dia ni, si Kak Lina tu tak balik Sabah sebab sambung belajar dekat Semenanjung. Jadi macam biasa, diorang ni semua berkumpul lah kat rumah arwah atuk nenek dia untuk sambut raya dan buat open house besar-besaran. Pagi raya keempat tu, semua orang memang sibuk gila lah buat persiapan. PA dengan sepupu-sepupu dia tolong kat dapur, potong ketupat, panaskan lauk. Meriah sangat lah. Dengan sibuk tu, tiba-tiba muncullah Tok Bujang ajak PA dengan sepupu dia Haikal ni pergi beraya sekejap. Disebabkan semua orang tengah sibuk sangat, langsung tak ada siapa pun perasan diorang bertiga tu keluar. Masa tu sebenarnya diorang tak sedar mata ahli keluarga yang lain tu dah ditutup. PA pada awalnya berat nak ikut sebab belum mandi. Tapi sebab dipujuk dan tengok semua orang tak peduli, dia pun ikut jugalah turun dari dapur. Dia terus tuju ke belakang rumah tu. Masa turun tangga tu, PA perasan memang tak ada siapa pun ambil kisah diorang ni keluar. Tapi Haikal ni tiba-tiba terkejut sebab dia nampak satu lagi Tok Bujang kat bawah rumah tengah potong dodol. Ada dua orang Tok Bujang lah pula. Ada kembar ke kan? Sedangkan Tok Bujang yang satu lagi tu tengah jalan kat depan dia orang. Dari situ sebenarnya dah mula pelik. Tapi PA ni tak ambil serius sangat. Dia orang teruslah ikut Tok Bujang ni masuk dalam hutan. Makin lama jalan, makin jauh. Sampailah PA sendiri pelik sebab kawasan tu memang hutan tebal tau. Dan tak pernah ada orang pergi pun. Haikal dah mula rasa tak zat hati. Dan ajaklah patah balik kan. Risau. Tapi PA masa tu masih percaya yang Tok Bujang tu takkan buat lah benda pelik-pelik kat diorang ni kan. Dalam perjalanan tu, Tok Bujang sendiri mengaku dia pun nampak benda yang menyerupai diri dia kat rumah tadi. Dia cakap hari raya ni bukan manusia je beraya, benda lain pun beraya juga. Dia cakap macam tu. Lepas hampir setengah jam berjalan, diorang jumpalah satu anak sungai kecil je, tapi cantik gila tau. Air jernih, ikan pun jinak, macam menarik lah orang kata kan. Rasa macam pelik pun ada. Diorang pun sempatlah leka main dengan ikan tu sebelum Tok Bujang tegur. Lepas diorang jalan tu, sampailah jumpa satu kawasan lapang besar tau, macam padang golf. Dan kat tengah-tengah tu adalah sebuah rumah kayu klasik yang langsung tak bercat tau. Macam rumah-rumah orang lama lah. Lagi pelik, rumah tu ada piring astro. Bila diorang sampai, memang dah ada orang tunggu kat beranda. Diorang ni disambut baik oleh seorang lelaki tua yang dikenali sebagai Tok Teh dengan isteri dia. Tok Teh ni lah yang kita yang sebelum ni tu, yang Pak Teh tu kan, yang kahwin dengan si Mayang tu. PA perasan dari awal suasana kat rumah tu memang pelik. Bau bunga harum sudan malam kuat gila walaupun tak nampak bunga. Rumah besar tapi kosong. Tak ada hiasan pun, tak ada kapet pun, tapi yang ada TV pasang lagu raya kuat. Anak-anak perempuan Tok Teh pula semua pakai baju kurung warna terang. Makeup tebal, pelik, macam badut pun ya. Tapi diorang ni semua nampak happy je. Yang lagi pelik, diorang ni ketawa tak ada bunyi tau. Ketawa tak ada bunyi macam mana sepanjang kat situ hanya Tok Teh seorang je yang bercakap. Yang lain cuma senyum je. Diorang pun makan dah bersama.
Makan ketupat, rendang, lemang, semua ada. Dan rasanya macam normal lah, macam kita pergi beraya rumah orang kan. Tak ada satu pun benda yang pelik macam cerita orang-orang lain tu lah. Haikal ni dia sempatlah buat lawak pasal pisang monyet. Piah sampai tak tahan gelak. Tapi yang peliknya, satu rumah tu pun ikut ketawa sekali. Tapi ketawa diorang tu tak ada suara. Walaupun nampak macam normal, dalam kepala PA penuh persoalan tau. Macam-macam persoalan lah dalam kepala dia tu. Rumah pula dalam hutan, tak ada elektrik, tak ada jalan masuk, tapi ada astro. Bau bunga harum sudah malam tu lah, tak tahu datang daripada mana. Semua tu memang rasa macam tak masuk akal lah kan. Lepas makan, Tok Teh ni suruhlah si Tok Bujang ni hantar diorang ni balik sebab takut orang rumah cari. Sebelum balik, Tok Teh ni pesan lah jangan toleh belakang bila keluar dari kawasan tu. Dalam perjalanan balik, memang Haikal ni langgar pantang dan dia toleh juga. Masa tu dia nampak rumah dan kawasan lapang tu hilang terus. Tinggal hutan semak je. Diorang teruskan jalan sampailah hampir ke rumah atuk nenek diorang ni lah. Tiba-tiba Tok Bujang yang ikut diorang sepanjang perjalanan tu hilang macam tu je. Bila diorang dah keluar dari kawasan hutan tu dan sampai semula kat rumah arwah atuk nenek diorang ni, semua benda macam kembali normal. Tapi peliknya dia ni, dalam kepala PA dengan Haikal masa tu masih lagi rasa macam baru je lepas jalan jauh gila. Macam berjam-jam dalam hutan. Walhal bila tengok jam tu baru pukul 8 suku pagi. Rasa tu memang buat diorang ni berdua ni jadi bela sendiri tau. Sebab badan penat, macam betul-betul travel lama tau. Tapi masa langsung tak bergerak. Tok Bujang masa tu pun terus hilang dari pandangan, macam tak pernah ada dari awal. Sekelip mata je dia lesap tanpa tinggal apa-apa kesan pun. Tak ada siapa pun dalam rumah tu yang nampak dia balik atau lalu mana-mana. Tinggallah PA dengan Haikal yang berdiri terpinga-pinga kat dapur tu. Tengok orang kampung masa sibuk buat kerja open house macam tak ada apa-apa lah yang berlaku. PA masa tu cuba nak cerita dekat mak tua apa yang jadi. Tapi bila dia mula explain pasal rumah dalam hutan tu, Tok Teh, Sungai Cantik semua tu, mak tua cuma pandang dia dengan muka pelik. Macam dengar benda yang tak masuk akal langsung. Haikal pun sokonglah cerita sama. Tapi orang tua kat situ anggap diorang ni berdua ni memang terlalu letih sangat lah, atau tersilap sangka sebab sibuk pagi raya kan. Tapi benda pelik mula jadi bila diorang ni perasan satu bau yang sama, iaitu bau bunga harum sundal malam. Tiba-tiba ada sekejap kat kawasan dapur tu. Bukan kuat sangat pun, tapi cukup untuk buat PA terus diam. Sebab bau tu sama macam masa diorang kat rumah Tok Teh dalam hutan tadi tu. Bila PA toleh sekeliling, tak ada bunga langsung, tak ada apa-apa sumber. Tapi yang bau tu memang lalu macam tu je. Dia pun tak tahu bau tu datang daripada mana. Haikal pun perasanlah benda sama, tapi dia pun tak berani nak cakap kuat-kuat. Dia cuma diam je dan mula bantu sambung kerja dapur macam biasa. Tapi muka dia memang dah lain macam, tak confident macam sebelum keluar tadi tu. Lepas beberapa minit, semua orang kembali sibuk dengan persiapan open house macam biasa. Tapi PA dengan Haikal dah tak betul-betul ada kat situ. Kepala diorang ni dah asyik ulang balik semua benda yang berlaku. Tok Bujang ajak masuk hutan ikan jinak, rumah pelik ada astro, perempuan ketawa tak berbunyi dan pantang jangan toleh belakang. Yang itu je dia ingat. Benda paling buat diorang rasa seram bukan masa kat rumah Tok Teh tu, tapi bila diorang sedar semua yang berlaku tu terlalu kemas. Ibarat macam nyatalah, macam betul-betul dijemput, dilayan dan dihantar balik dengan baik. Tapi dalam cara yang manusia biasa memang takkan faham. Petang raya tu, bila open house dah mula, PA masih tak habis fikir. Dia perasan satu benda lagi, iaitu mak tua dan orang-orang tua kampung kadang-kadang berhenti sekejap bila lalu kawasan belakang rumah. Macam ada benda yang mereka sendiri tak nak ganggu. Dan malam tu, bila suasana dah tenang sikit, barulah cerita sebenar mula keluar dari mulut orang lama. Barulah diorang faham yang Tok Teh ni diorang jumpa tu bukan orang biasa, tapi makhluk yang memang dah lama ada kat kawasan hutan belakang kampung tu. Dan cuma akan muncul bila dia sendiri nak jumpa keturunan dia. Cuma satu je yang paling buat PA terdiam sampai sekarang. Kalau Tok Bujang yang bawa diorang tu sebenarnya bukan Tok Bujang yang sebenar, siapa yang duduk belakang dia sepanjang jalan dalam hutan hari tu? Dan sampai hari ni, soalan tu tak pernah ada jawapan.
Sekian sahaja untuk kisah pada video kali ini. Kalau korang suka cerita-cerita yang macam ni, cerita-cerita seram, cerita-cerita misteri, jangan lupa subscribe, like dan share. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di cerita-cerita seram seterusnya. Assalamualaikum. Bye.